Di tangan saya ni ialah item 5 dinar emas keluaran public gold, yang mana beratnya ialah 21.25 gram. Ini saya nak tunjuk, saya close up lebih sikit. 5 dinar sangat-sangat cantik. Sambil anda tengah usah-usah ni, jangan lupa tekan butang save supaya video ni tak hilang daripada FYP anda. Dengan 5 dinar ini kita boleh buat apa? Jom saya tunjukkan. Yang pertama, 5 dinar ini boleh dijadikan sebagai dana perkahwinan. Kumpul sampai 5 keping 5 dinar, anda boleh kahwin tanpa hutang. Yang kedua, 5 dinar ini boleh dijadikan sebagai deposit rumah. Kumpul sampai 6 keping, anda boleh beli rumah. Yang ketiga, sebagai dana kecemasan. Kumpul sampai 6 keping 5 dinar, at least kalau anda susah perlukan duit, anda ada hadiah simpanan 30 dinar. Tak perlu nak pinjam duit orang lain. Dan yang keempat, untuk dana pendidikan anak-anak kita akan datang. Kumpul sampai 6 keping, anak-anak boleh sambung belajar di universiti tanpa hutang. Dan yang terakhir, untuk dana persaraan. Kumpul 5 dinar sampai 30 keping, insya-Allah anda boleh bersara dengan selesa. Jadi letakkan matlamat yang jelas bila kita simpan emas, maka emas inilah yang akan bantu kita untuk capai setiap matlamat keuangan kita akan datang, insya-Allah. Dapat sesuatu? Kalau anda nak mula simpan emas, boleh terus hubungi Aisyah atau rujuk pin video saya cara untuk bermula. Insya-Allah saya akan guide anda sebaiknya. Bertindak sekarang, lambat tinggal.